Lepas solat subuh, jangan tinggal dalam hidup kita sebutlah zikir ini. Bagi saya wajib. Kerana Nabi SAW sabda, sesiapa yang zikir ini setiap pagi 10 kali, Allah bagi ke dia 4 kelebihan. 10 tu apa dia? Pertama, siapa yang sebut 10 kali pagi, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pertama, Allah mudahkan hidup dia hari itu. Kadang-kadang kita pergi bank, tak payah beratur, Allah bagi mudah. Yang kedua, siapa yang sebut 10, Allah bagi 10 kebaikan kat dia hari itu. Contohnya, tuan-tuan, kebaikan kita bawa kereta, tak ada aksiden apa, tu kebaikan lah. Isteri kita tak melawan kita, anak kita hormat kita. Allah, kita nak pergi kedai, ada duit nak beli, tak payah hutang, tu Allah bagi kebaikan. 10 kebaikan. Kalau tuan-tuan sebut 10. Kalau 100, 100 kebaikan. Yang ketiga apa? Allah angkat, kalau sebut 10 kejahatan ataupun bala yang akan menimpa kita. Mudah aja. Sebutlah tuan-tuan. Dia tak perlu wudu, tak perlu hadap khiblat, tak tutup aurat, pakai kain pelekat. Tapi nak bagi tahu kita mudah. Kan? Yang kelima apa? Allah jauh daripada gangguan syaitan. Tuan-tuan duk takut sihir, duk takut orang meluat kat kita. Sebut yang La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setiap hari. Paling lambat 30 minit. Paling cepat 20 minit dah selesai. Takkan aku tak boleh buat tuan-tuan lepas solat subuh tu. Mudah tuan-tuan, mudah. Mau tak mau aja.